Pernah tak korang terfikir kenapa sesetengah pasangan suami isteri di Malaysia menghadapi cabaran untuk mendapatkan zuriat? Atau kenapa ada yang memilih untuk tidak mempunyai anak langsung? Sebenarnya isu kesuburan dan kesihatan reproduktif ni semakin menjadi perhatian di negara kita. Menurut statistik terkini, kadar kelahiran hidup di Malaysia telah menurun sebanyak 12.3% kepada 100,645 pada suku ketiga 2024 berbanding 114,764 kelahiran pada tempoh yang sama tahun sebelumnya. Ini memberikan gambaran tentang cabaran yang dihadapi oleh pasangan dan keluarga di Malaysia. Tapi, bukan isu kesuburan sahaja yang menarik perhatian. Ada banyak lagi perkara yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Kita semua tahu kehidupan kita ni berubah dari masa ke masa dengan perubahan demografi, struktur keluarga dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Kadang-kadang, kita sendiri pun tak sedar setiap perubahan kecil dalam kehidupan kita ada maklumat penting yang boleh membantu kerajaan merangka dasar yang lebih baik. Tapi bagaimana kerajaan tahu tentang semua ni? Macam mana mereka tahu apa yang kita perlukan? Apa cabaran yang kita hadapi? Dan apa yang perlu dilakukan untuk pastikan kita semua hidup dalam masyarakat yang sejahtera? Di sinilah Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia atau KPKM berperanan. Kajian berskala besar yang sedang dijalankan oleh LPPKN mengumpul maklumat daripada responden dari 5 kategori kumpulan sasar, iaitu pertama, wanita pernah berkahwin, kedua, lelaki pernah berkahwin, ketiga, remaja belum pernah berkahwin, keempat, warga emas, dan kelima, penduduk bujang. Responden ini dipilih dari lebih 37,000 tempat kediaman di seluruh Malaysia. KPKM ini dilaksanakan oleh LPPKN sejak dari tahun 1974 lagi dan dilaksanakan setiap 10 tahun. Untuk siri kali ini iaitu siri ke-6, ia dikenali sebagai KPKM 6. Tujuan kajian ni bukan hanya untuk mengira jumlah penduduk atau kelahiran, tetapi untuk lebih memahami apa yang berlaku dalam kehidupan kita sekeluarga. Dari kependudukan, berapa ramai yang tinggal dalam rumah, berapa orang yang telah berkeluarga dan sebagainya, hingga ke kesihatan. Apakah masalah kesihatan yang kita hadapi? Apakah masalah kesihatan yang lebih besar yang kita hadapi? Atau tidak mendapat akses ke rawatan yang mencukupi, khususnya melibatkan kesihatan reproduktif atau kesuburan. KPKM 6 ini juga mengkaji sosioekonomi kita, macam mana keadaan kewangan, pekerjaan dan pendidikan kita. Dan tak lupa juga ia melihat struktur keluarga. Adakah kita semakin berkeluarga lewat, berapa ramai yang memilih untuk tidak mempunyai anak dan apa cabaran dalam membesarkan anak-anak di zaman sekarang. Semua data ni penting supaya kerajaan dapat merangka dasar yang lebih tepat sesuai dengan kehendak dan keperluan rakyat. Jadi kalau korang terpilih untuk menyertai KPKM 6 ni, korang tak perlu risau. Penemu bual LPPKN yang akan datang ke tempat kediaman anda akan memperkenalkan diri mereka dan mereka akan memakai pakaian seragam kerja lapangan iaitu topi, lanyard dan vest yang mempunyai logo LPPKN dan IPSOS. Semua maklumat yang dikumpul adalah rahsia dan hanya akan digunakan untuk tujuan penyelidikan. Apa yang lebih penting, setiap maklumat yang dikumpul membantu dalam merancang masa depan Malaysia yang lebih baik untuk kita semua. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web KPKM 6 atau layari semua media sosial LPPKN.